Dekat Malaysia kita ada beberapa pilihan SUV keluarga, tapi kebanyakan dia rupa memang tak semenggah. What? Jadi kalau ada cukup bajet untuk bergaya, apa kata korang cuba G-Tour Dashing? Dashing ni asal nama dia ialah Dachshund, bermaksud Raja Monyet. Nak mudah sebut, Dashing lah. Ini pun SUV segmen C. Jadi pesaing dia macam Proton X70, Honda CR-V dan juga Toyota Corolla Cross. Yang ini ada unsur elemen rojak sikit. Jadi kalau korang cakap rupa dia macam urus pun, memang ada betul juga. Tengok lampu depan, macam mata Iron Man. Profil sisi macam SUV coupe. Belakang siap ada grafik checkered flag lagi. Memang nampak sporty dekat situ. Tapi pemanduan sporty ke? Bagi kami memadailah untuk golongan kebanyakan. Suspensi dia lebih kepada keselesaan. Enjin 1.5 liter turbo memang nampak power. Cuma kami boleh cakap ia sangat sesuai untuk mereka yang chill, tak nak pandu laju sampai kena saman ekor berjela. Untuk ruang dalam dia memang nampak sporty. Dia ada kerusi bucket seat, dashboard yang minimalis. Yang penting duduk dekat belakang memang selesa, senyap, luas. Gegaran dan bising daripada luar pun memang berjaya ditapis dengan baik. Jadi, kalau korang rasa pilihan yang ada dekat pasaran ini terlalu bosan rupa dia, mungkin boleh pertimbang G-Tour Dashing ni. Apa kata korang? Cuba komen banyak-banyak sikit kat bawah.